Bismillah, ini adalah peringatan lembut untuk hati kita agar dijauhkan dari hasad dan dengki. Sinar syurga mempersembahkan doa untuk hati yang tenang dan bersih. Kadang, bila kita lihat orang lain lebih berjaya, lebih disayangi, atau lebih diberi rezeki, hati kita mula berbisik. Bisikan halus yang tidak nampak, itulah hasad dan dengki. Hasad bukan sahaja merosakkan orang lain, tetapi membakar pahala diri sendiri, seperti api yang membakar kayu kering. Jika hati terasa berat bila melihat nikmat orang lain, ingatlah, nikmat itu datang dari Allah, dan Allah juga mampu memberi lebih kepadamu. Doalah agar Allah bersihkan hati kita dan gantikan rasa iri dengan rasa syukur. اللهم طهر قلبي من الحسد والغل وارزقني قلبا سليما ونفسا راضية. Allahumma tahhir qalbi minal hasadi wal ili, warzuqni kalban saliman wa nafsan radiyah. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada hasad dan dendam. Kurniakan kepadaku hati yang bersih dan jiwa yang redha. Semoga Allah pelihara hati kita daripada rasa iri dan gantikan dengan kasih, syukur dan ketenangan. Kerana hati yang bersih adalah jalan menuju syurga. اللهم اجعلنا من أهل البركة والجنة. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahli barakah dan syurga. Jika doa ini menyentuh hati kamu, jangan lupa kongsikan kepada yang lain. Kerana mungkin, dari perkongsian kecilmu, lahir satu kebaikan besar di sisi Allah.